Hai semua dan selamat kembali. Musim perayaan dah dekat dan ini bermakna tiba masanya untuk tradisi yang paling kita semua tunggu-tunggu, balik kampung. Tapi dalam kita seronok-seronok tu, untuk pastikan perjalanan kita ni meriah dan selamat, ada beberapa perkara penting yang kita kena ingat sama-sama. Inilah masanya kan. Suasana dah mula rasa seronok, dah tak sabar nak jumpa mak ayah, adik-beradik, sanak saudara semua. Bau rendang dengan ketupat tu macam dah boleh hidu dah. Perasaan teruja macam ni memang istimewa. Tapi kan, dalam kita tengah sibuk buat semua persiapan ni, ada satu soalan yang paling penting. Apa agaknya satu perkara yang kita tak boleh sesekali lupa sebelum kita start enjin kereta tu? Dan jawapannya mudah je sebenarnya. Matlamat utama kita bukanlah siapa sampai dulu, tapi yang pentingnya kita semua selamat sampai. Inilah fokus kita yang sebenar. Okey, jom kita mulakan. Persediaan yang betul-betul rapi inilah kunci untuk perjalanan yang lancar dan paling penting perjalanan yang tenang. Jadi, apa yang perlu kita buat sebelum gerak? Pertama sekali, yang paling asas, keadaan kereta kita. Ambil masa 5 minit je untuk buat pemeriksaan ringkas. Tayar tu pastikan angin cukup, yelah nak jalan jauh kan? Minyak hitam, tengok sekejap, paras dia okey ke tak? Dan yang paling kritikal, brake. Cuba tekan-tekan sikit, pastikan ia berfungsi dengan elok. Benda-benda kecil macam ni, tapi boleh elak masalah besar kat lebuh raya nanti. Lepas tu, sebelum kita melangkah keluar, jangan lupa pasal rumah kita tu. Pastikan semua pintu, semua tingkap dah kunci rapat-rapat. Suis elektrik yang tak guna tu, tutup. Kepala paip air pun sama, tutup. Dan paling elok, bagi tahu jiran sebelah yang kita percaya tu, yang kita nak balik kampung. Barulah hati kita tenang masa memandu nanti. Okey. Kereta dah sedia, rumah pun dah selamat. Sekarang, kita masuk fasa kedua yang sama pentingnya, iaitu masa kita dah berada di atas jalan raya. Peraturan yang ini memang tak boleh ada kompromi langsung. Peraturan nombor 1, paling utama, pakai tali pinggang keledar. Bukan pemandu je tau, tapi semua orang dalam kereta kena pakai. Ia penyelamat nyawa. Simple as that. Cuba kita tengok beza ni. Ketara sangat kan? Sebelah kiri, inilah cara yang betul. Mata pandang jalan, tangan pegang steering. Sebelah kanan pula, ni musuh utama kita bila memandu, telefon. Walaupun sekejap je kita tengok telefon tu, tumpuan kita dah hilang dan risiko kemalangan terus naik. Jadi, pilihan di tangan kita. Pilihlah untuk fokus. Satu lagi benda bahaya yang kadang-kadang kita tak sedar ialah rasa mengantuk. Kalau mata tu dah mula rasa berat, fikiran dah melayang, tolong jangan paksa diri. Tak berbaloi risikonya. Cari arena terdekat, berhenti sekejap. Nak regangkan badan ke, basuh muka ke, atau tidur sekejap pun lagi bagus. Dah segau nanti, barulah sambung perjalanan. Merancang dengan bijak pun boleh bantu tau. Rancang laluan awal-awal, bagi masa lebih sikit untuk perjalanan so tak adalah kita nak terkejar-kejar. Ikut had laju, ia ada sebabnya. Dan kalau tiba-tiba hujan, terutamanya hujan lebat, perlahankan kereta. Ingat, jalan licin, nak nampak pun susah sikit, jadi kena lebih berhati-hati. Sekarang, kita sentuh pula tentang tanggungjawab kita yang paling besar sekali dalam kereta tu, iaitu melindungi penumpang kita. Merekalah kargo kita yang paling berharga. Dan bila kita bercakap tentang anak-anak kecil, mesejnya sangat-sangat jelas. Kerusi keselamatan kanak-kanak atau car seat yang sesuai dengan umur dan saiz mereka, ia bukan lagi satu pilihan. Ia adalah satu kemestian, satu kewajipan untuk keselamatan mereka. Jadi, selepas semua persediaan dan langkah berjaga-jaga ni kita dah buat, kita pun sampai ke bahagian terakhir, iaitu apa sebenarnya matlamat akhir perjalanan kita ni. Ingatlah sentiasa, semua tips yang kita dah bincangkan tadi, semuanya menuju kepada satu perkara, untuk kita kembali ke pangkuan orang yang kita sayang. Keluarga kita, mereka menantikan kepulangan kita dengan selamat. Jadikan kepulangan kita satu kegembiraan untuk mereka. Dan kata-kata ni, rasanya merumuskan segalanya dengan sempurna. Biar lambat, asalkan selamat sampai. Biarlah perjalanan tu ambil masa lebih sikit, yang paling mustahak ialah kita semua tiba di destinasi dengan selamat. Pegang ayat ni kuat-kuat ya. Jadi, dari kami, pandulah dengan cermat, dengan berhemah. Semoga perjalanan balik kampung anda kali ini dipenuhi dengan kegembiraan dan yang paling penting, keselamatan. Selamat balik kampung dan selamat Hari Raya. Sentiasa utamakan keselamatan.